Cukup ke emas 1 kg ini sebagai dana persaraan? Jom kita kira sama-sama. 10 tahun lepas, harga 1 kg ini bernilai RM181,605. Dan hari ini, harga 1 kg ini adalah sekitar RM577,301. Maksudnya, harga 1 kg ini telah memberikan anda keuntungan sebanyak RM395,696 atau 218% dalam masa 10 tahun. Setahun anda untung 21%. Sekiranya anda bersara hari ini pada usia 55 tahun dengan perbelanjaan sebanyak RM3,000 sebulan, emas 1 kg ini akan menyara anda untuk tempoh 192 bulan atau 16 tahun, iaitu sehingga usia anda 71 tahun. Tetapi atas faktor harga emas meningkat untuk jangka masa panjang 2 tahun, emas 1 kg ini pasti meningkat harganya. Sejarah peningkatan harga emas menunjukkan harga emas telah naik sekitar 639% sejak 20 tahun kebelakangan. Berdasarkan peningkatan emas, sebanyak 21% setahun 10 tahun kebelakangan, harga emas 1 kg ini pasti akan meningkat lagi mencecah RM1 juta. Jadi, jokong emas 1 kg ini adalah sangat sesuai bagi golongan pesara yang nak bekukan simpanan KWSP sebanyak RM577,000 untuk menikmati keuntungan daripada kenaikan harga emas. Jadi, buat pesara yang berminat untuk alihkan sebahagian simpanan KWSP kepada emas bersama Public Gold, boleh klik link di bio saya atau hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.